Ramai orang, terutamanya penyimpan emas yang baru bermula, suka menunggu harga emas turun. Baru nak buat belian. Januari 2025, harga emas per gram baru RM420. Dan dalam masa 10 bulan, harga emas hari ini dah naik setinggi RM622 segram. Jika anda sudah konsisten menyimpan emas selama 10 bulan, jarak perbezaan kenaikan emas yang anda sudah nikmati lebih dari RM202 per gram. Dan bagi posisi penyimpan emas, anda hanya perlu buat satu perkara sahaja, iaitu konsisten menabung. Apabila anda konsisten, bukan sahaja gram emas akan bertambah, malah anda akan dapat puratakan kos harga emas yang akan sentiasa lebih rendah berbanding harga semasa. Bermakna anda tidak akan rugi apabila beli emas dengan harga yang lebih mahal. Kerana harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tetapi dalam jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika anda simpan selama 2 tahun, naik 20%. Jika anda simpan 10 tahun, bermakna anda dapat kenaikan sebanyak 100%. Jadi jangan risau tentang harga emas. Yang anda perlu risau adalah jika gram emas anda tidak bertambah. Dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh terus mulakan simpanan pada hari ini sejurus selepas anda mendaftar. Caranya, anda boleh rujuk link saya di bio untuk saya bimbing anda cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Selamat menabung.